Kalau otak kau mati sekarang, ada bahagian badan kau yang masih hidup untuk seketika. Dan yang lagi pelik, ia tahu apa yang perlu dibuat. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Ramai orang fikir, otak ialah pusat segalanya. Tapi sebenarnya, tak semua bahagian badan bergantung pada otak. Contohnya, jantung. Walaupun otak berhenti, jantung masih boleh berdegup sebab ia ada sistem yang tersendiri. Usus pula boleh bergerak dan hadam makanan tanpa arahan otak. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Malah refleks tertentu, tarik tangan dari api, berlaku sebelum otak sempat berfikir. Seolah-olah badan kata, aku tahu cara hidup. Walaupun kau tak sempat fikir. Yang menakutkan bukan badan boleh hidup tanpa otak, tapi hakikat bahawa banyak perkara dalam hidup kita berjalan tanpa kita sedar. Kita bergerak, kita ikut rutin, kita bertahan. Bukan sebab kita faham hidup, tapi sebab badan dah biasa hidup. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!